Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama kami AE Camping Fishing Bersama menyatu dengan alam. Okay guys, macam apa yang korang nampak, kita orang ni tengah on way macam biasalah. Ada trip camping lagi kali ni. Camping lagi untuk jadi tontonan you all semua. Tapi kali ni kita masih lagi dalam suasana gathering. Apa gathering itu? Gathering ni camp meet lah kan, senang kita cerita. camp meet lah. So camp meet kali ni kita bersama dengan NOCM. Macam mana yang korang dah pernah tengok sebelum ni, kita pernah join diorang punya mega edisi yang keempat. Betul? Cuma kali ini dia ada dia punya sub camp Kira meet dia anak-anak tu. kecil punya. Dia punya sub dia. Dia punya sub dia tu, contoh macam sebelum ni telah berlangsungnya regional northern yang dekat Tanah Kalumpang 13, Central, Northern, Central. So sekarang ni Southern pula, kita lah kan. di belah selatan. Jadi yang ni dia tak semegah dan sehebat macam mega yang lepas lah. Sebab yang ni dia kecil-kecil je kan, kecil-kecil je. So yang ni berkonsepkan lebih pada kita santai je semua ramai-ramai. Dia tak ada aktiviti yang memang kena follow, tak ada. Tapi dia masih lagi dalam konsep yang sama lah, iaitu pengguna nature hike. Pengguna nature hike sama juga. Dan nama pun NOCM, kenalah nature hike. Okay, so kali ni kita akan bercamping selama 3 hari 2 malam di Cikgu Mary Campsite. FYI juga yang mana yang dah tahu, ini kali kedua lah. Betul, kali kedua kami sampai ke Cikgu Mary Campsite. Cikgu Mary Campsite. Sebelum ni yang kita orang pergi memang best gila tempat dia. Sebab masa tu kita orang pergi opening dia baru je buka. Baru je buka. This time kita repeat, kita tengok apa ada pembaruan ke, apa yang baru kita tengok. So apa yang kita buat dalam Southern Regional punya gathering ni, kita tengok apa aktiviti-aktiviti yang kita akan buat. Adakah menarik tak menarik, korang kena tengok sampailah ke habis. Okay guys, tak lupa juga pada korang yang mana yang belum subscribe lagi, tolong subscribe. Okay, sekarang tekan subscribe dulu, saya tunggu. Dah? Okay, terima kasih. Okay, mana yang dah subscribe, mana yang dah selalu support, kami ucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih. Jasa korang amat kami hargai. Okay, so guys, ini keadaan sekarang ni agak-agak mendung ni sebab yelah musim hujan sekarang ni kan. Tapi harap-harap lancar lah. Hujan pun kita tak boleh halang. Kita pun nak sampai. Cuma ada hujan sikit. Ada hujan sikit. Okay, so kita teruskan perjalanan dulu. Nanti kita orang set up apa semua, nanti kita update lagi sekali. Right? Okay, let's go. Got a crumb on my shirt and I'm okay with that. Okay, dah siap separuh. Okay, kemah dah letak, dom dah letak, apa semua dah ada. So sekarang dah pukul 1. Kebetulan hari ni hari Jumaat. So kita kena pergi solat Jumaat dululah. Dekat masjid luar tadi ada satu masjid yang berdekatan. So saya dengan anak nak pergi solat dulu. Baru saya akan teruskan perjuangan untuk set up. Okay, kita pergi solat dulu. Right. Alhamdulillah guys, saya dah pun balik ke campsite selepas solat Jumaat. Alhamdulillah selamat. Sempat lah, nampak pada macam tak sempat. Alhamdulillah sempat lah. So sekarang ni belum totally siap lagi, banyak lagi. Tapi untuk yang penting dah naik lah. Untuk dekor-dekor tu semua dah ada sikit-sikit. Cuma dia punya watak utama dia untuk event kali ni lampu-lampu guys. So nak kena meriah dengan lampu-lampu lah. So sekarang ni kita nak makan dulu, isi perut dulu, bagi kenyang-kenyang. Lepas tu nanti anak-anak nak pergi mandi dekat ada macam dia punya kolam ni, dia punya pembaharuan tu.
Dulu masa kita orang datang tak ada tau benda tu. Kolam tu. Sekarang ni dah ada kolam Amel. Saya tunjuk kat korang. Nampak tak? Nampak tak kolam dia? Baik baik. Dulu tak ada, dulu ini je. Ni dia punya cucu sungai ni dulu lah. Cucu sungai. Sekarang dah ada pembaharuan yang baru lah. Kolam inovasi baru ni. Anak saya sebenarnya tak sabar nak mandi tu. Dia kata tadi nak cepat makan. Terus sekarang kita nak makan dulu lah. Atau nak pergi mandi lah. Saya nak sambung lagi sikit. Okay, makan dulu. Tapi hati rasa hebat, bukan sedih cuma terharu. Kenangan ini terlalu syadu dari jauh. Dan akhirnya tepat pada jam 3.50 petang, hujan pun jatuh. Gugurlah hujan. Sebab dari tadi duk mendung, tapi hujan juga, tapi gerimis tak jadi. Waktu gerimis tak jadi, adalah hujan. Sebab sekarang ni participant lain pun ramai lagi yang belum sampai tu. Ada yang baru sampai, hujan pula. Ni brother ni baru sampai, pun kena hujan. Ramai lagi yang belum sampai ni. Jiran-jiran kami pun ramai lagi yang belum sampai ni. Tengok budak-budak ni, hujan tak hujan dia bedal, dia main lagi. Botol-botol tak kata lagi demam, tahulah dia orang. Ramai lagi yang belum sampai. Sana lagi, tapak belah sana ramai lagi belum sampai. Ni jiran-jiran kita orang ni pun belum ramai lagi, kosong lagi, tak sampai lagi. Kita orang pun dah bungkus sekejap. Dah siap dah semua ni, dah siap, tinggal nak letak lampu-lampu je, belum lagi siap lagi. Kalau lampu tak apa lah, lalas pun boleh. Ni tengah hujan lagi. Sebelah sana Abang Nazabijan, dia memang merah kaki saya, dia punya tema daripada dulu. Champs, produk-produk pada Champs. Ni kita nak berteduh dulu. Anak-anak tu biar lah mandi dulu. Dia penat, betul penat ni. Lagi dia rehat. Okay, tak ada apa-apa nanti, malam nanti kita akan tunjuk apa aktiviti kita orang malam nanti. Malam nanti dia tak ada aktiviti yang orang kata yang ditetapkan. Aktiviti ni bebas je. Tapi kita akan cuba buat sama-sama dengan aktiviti tu. Nama pun familiar kan, sama-sama. Ada karaoke sebenarnya, tengok siapa nyanyi. Lepas tu ada ngopi-ngopi, macam Abang Nazar buat mesin kopi. Lagi minum kopi malam kan, minum kopi malam-malam tak boleh nak tidur pula kan. Okay, so tunggu malam nanti. Okay, alright guys, dah malam. Okay, so macam inilah keadaan tent kita orang bila dah malam. Malam ni agak meriah sikit lah dengan lampu-lampu semua bagai. Dia nak hari ni nak kemeriahan dengan lampu kan. Macam inilah dia. So sekejap lagi pukul 9.30 macam tu. Nampak ke muka saya? Gelap. Dia lah hitam. Gelap lagi. Ni baru cerah sikit. So dia punya tentatif untuk malam ni pukul 9 atau 9.30 macam tu. Semua akan berkumpul kat tengah tu, kat area kolam tu. So dia akan ada event macam karaoke sikit, lepas tu ada cicak-cicak sikit. Okay, so, nanti kita tengok macam mana dia punya sembang-sembang, sebab dia akan panggil setiap participant lah untuk share pengalaman, hobi semua. Terus sekarang ni sebelum kita nak menuju ke sana, kita kena masak dulu sebab event kali ni kena masak sendiri. Tak macam yang mega punya kan, masak sendiri. So
kita sebabkan malam ni tak berapa lapar, kita masak yang simple-simple je. Kita ada goreng-goreng apa benda-benda macam tofu-tofu je lah kan. So jom lah, apa lagi tunggu, kita goreng lah. Lambat pula. Tadi tofu, sekarang awak lagi ini sepatutnya tak rapat. Ini je guys makanan. Makan tak sihat. Masa tu dah camping? Dah camping. Tapi belum betul-betul yang set up ke atau Memang kalau ikut kali betul-betul set up masa start buat channel YouTube. Kalau tak lah, yang tak pernah ada nama, yang tak pernah ada stiker. Memang aku paksa. Tak, because sebab itulah. Sebab kat situlah akan ada ni korang punya identiti. Nah, itu je. Okey Li, aku dah, kita dah kenal. Jadi kita rasa kan, kita panggil lah. Sementara diorang tengah adjust lagi ni, kita panggil lah seorang dulu. We belong together, walau dunia berubah. Di bawah langit terbuka, hati kita tak goyah. Tak kisah esok kemana, janji waktu ini kekal selamanya. Alright guys, dah tamat untuk hari yang pertama. So tadi last, lepas kita buat sesi suai kenal dan ada sikit selingan karaoke, ada sikit pertunjukan edisi yang kedua punya video, ketiga dan ada beberapa klip lah. So malam ni dah habis. So tempat pun kita orang dah kemas malam ni sebab angin kat sini boleh tahan juga, kuat ni. Cuma kalau tengok daripada awan nampak bintang banyak, mungkin cerah lah langit. Tapi tak tahulah, kita standby lah. Kita standby. So saya dah kemas apa semua, tinggal satu lampu ni saya nak tutup. Okay. Untuk lampu ni, so kita masuk tidur. So kita jumpa esok pagi, okay? Goodbye. Alright guys, sekarang pun dah pagi. Okay, so saya survey forecast untuk pagi ni dan untuk hari ni. Google Forecast menunjukkan hari ni thunder shower. Maksudnya ada ribut lah kot. Dalam hujan tu dalam 45%. So memang betul lah, tengok keadaan cuaca sekarang pun memang agak mendung, cloudy, gelap je. So sekarang ni dah pukul 7.41 pagi sebenarnya. Tak nampak lagi lah, macam cahaya matahari tak nampak lah. Tapi macam mana pun harap cuaca tu elok je lah kan sepanjang hari ni. Okay, so pagi ni tak ada apa-apa aktiviti. Semalam pun memang Cip Sam pun dia dah mention dia punya agenda untuk pagi ni mungkin lah pukul 9 atau 9.30 pagi macam tu. Kita akan beramai-ramai untuk sesi fotografi bersama. Dan lepas tu yang specialnya untuk edisi Southern ni yang tak ada dekat Northern dan juga Central, which is hari ni dia orang nak buat music video untuk lagu official NOCM. Dan nak buat music video so macam mana dia punya storyline ke apa semua kita tak tahu. Yang tahu hanya seorang participant tu je yang jadi official fotografi pada kali ni, iaitu Brother Aiman. Pada Aiman ni dia memang professional fotografer lah, dan dia pun ada buat videografi juga. So pada edisi kali ni yang untuk yang Southern ni memang
diberikan tugas pada dia. So nanti macam mana nanti music video tu keluar, nanti korang tengoklah, for sure dekat YouTube takut. So semua aktiviti hari ni bergantung pada cuaca juga, sebab kita nak bergambar pun dekat outdoor, jadi perlukan cuaca yang baik lah. Okay, so saya nak relax dulu, nak chill dulu, nak layan handphone. Pada semalam sampai hari ni handphone tak mana-mana, saya tak tahu notification siapa WhatsApp ke apa benda, saya tak tahu. So sekarang ni saya nak check. Baik. So pagi ni kita buat menu simple, nasi lemak simple. Sambal dah ada, sambal RTE. Sambal dah ada, telur pun dah rebus pada rumah. So kita masak nasi je kat campsite. Senang kan? Dia selalu kalau nak mudah camping, kita dah plan menu kita. Kita prepare dari rumah apa yang boleh buat dulu. So tinggal masak je lah kat campsite, senang. Dah start menggelegak guys, bau harum dah naik, bau santan. Aku beres-beres mati tu. Telur siap, limon siap, sambal on the way. Tapi ada yang pelik guys. Kejap saya tunjuk apa yang pelik Nampak kenapa telur ni jadi macam ni? Ni, kenapa telur ni boleh jadi macam ni? Ni I love you. Yang lain semua elok je. Kenapa yang ni boleh ada bentuk pula? Cukup bulan buat telur ni. Cukup kembang. Cukup kembang. Alright, ready? Okay. Senyuman manis. Senyuman manis. Okay, freestyle guys, freestyle. Nak mani memang dia mana? Go, Aisyah. Adik-adik nyanyi. Adik-adik nyanyi. Mana mani mana? Bersama kita melangkah, bersatu berpadu menghadapi hari esok dengan semangat padu. Mana? So tadi kita baru lepas buat fotografi ramai-ramai dengan diorang buat sekali dengan video music untuk lagu We Belong Together tu lah, lagu official dia. So lepas ni nanti diorang akan jalan ke kemah ke kemah untuk Sesi bergambar satu sesi family. bergambar dengan tent. Bersama tent masing-masing. Lepas tu nanti kalau nasib baik nampak ada drone lalu sini, so kita kena say hi lah. Tapi sebelum nak ambil gambar tu perut nanti diisi ni. Kena isi dulu, kita Aduh, sarapan dulu. lapar ni. Lapar ni. Nampak yang tadi saya cakap bentuk dia. So kita kena try yang ni. Untuk makan guys. Buat makan guys. Nasi lemak je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Bismillah. Da 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 da. Da 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 da. Alright guys, sekarang ni kita nak round kemah tu kemah untuk bagi sikit, ada gift sikit lah kita nak bagi. Pada setiap kemah ada stiker dengan sikit gift. Okay, jom layan kita orang. Kita berziarah kemah tu kemah untuk PAS ini. Okay, sebagai tanda persahabatan kita sebagai kampus NOCM family. Okay, jom. Mama kita. Kan. Dia apa? Baju stand. Baju dari baju stand dahsyat. Baju gula-gula. Baju kan. Terima kasih. Kita orang tengok tau. Pergi kat cik lah.
Ah, dah makan apa? Tadi pergi kat kamar cik tengah tidur pula. Biar. Tak ada video. Aduh. Alright. Memang semua tengah makan. Tak apalah bang. Assalamualaikum. Kami datang nak beraya. Nak bagi stiker dengan ada sikit ni bang. Santai. Oh, dia ada seorang ke? Okay, terima kasih. Lama ni. Orangnya mana ni? Pergi makan. Oh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sorry kacau makan. Takut besok tak sempat. Ini kitchen lah. Kitchen mesti ada makannya. Oh, okay, siap kat steam. Alright. Aku cepat sangat besok balik ni. Dah, masa tadi korang masa lepas pun awal tak sempat. Ha? Lah. Ulau. Ulau apa kau dari ni? Tahu nanti. Kita pokok ni. Jatuh. Dah bagi belum? Dah belum. Oh, siap lah dia beli ni untuk esok punya kopi. Pauli. Oh, dia kuat tadi kan? Tak Pauli kan? Penyek lah apa dia dengar ni. Ada dia ajak. Ini L34. Orang lagi siap bakar-bakar lagi. Siap bakar-bakar lagi. Bakar. Cute kan? Cute balik. Masak mana? Sikit. Hari ni kita jumpa kan masak apa hari ni? Kita tak masak, kita orang lah. Oh, masak. So malam ni kita ada makan pizza night. Malam ni semua makan sama je, semua makan pizza. Pizza. Makan Maggi pula. Makan pizza. Orang makan pizza. Kita makan beramai-ramai dan bersama-sama. Nanti ada macam sambutan birthday katanya ni. Ada seorang anak participant katanya ada birthday. Kita akan sambut birthday beramai-ramai. Samping itu juga nanti akan ada penyerahan hadiah bagi kategori lampu termeriah kot. Dia ada 6 tent yang akan dipilih by CEO sendiri. Okay, so kita makan dulu. Nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebenarnya price dah habis. To you, happy birthday to you, happy birthday to, happy birthday to you. Alright. Lagi. Asyik birthday. Birthday saya guys. Bukan betul lah. Abang. Nak? Abang bola. Anak sulung, anak sulung. Komen nak tolong. Cakaplah sama ada jadi. Oh, Ashika nama dia, turns 8. Selamat hari jadi Ashika. Semoga jadi anak yang solehah. Tapi rasa kasih, semangat kekeluargaan dan Orang rasa persahabatan macam yang alat, kuat rasa dalam macam komuniti ini. tengok video Sebab sendiri itu dekat depan mereka orang selalu ramai. panggil diri mereka NOCM Familia. Dengan diorang punya Dia lagi tengah-tengah ni, motto atau malu. slogan lah, we belong together. Itulah sebuah Layan sedikit dia. berkenaan dengan NOCM. Mana yang tak tahu, Okey, untuk ke-6, tent terpaling berlampu Southern Regional Gathering 2025. Tapak 11, Abang Sabri. Abang Sabri. Oh, situ. Apa, abang ni dia tegar. Dia memang akan datang ni. Hadiah dia adalah meh kat sekali. Hadiah dia adalah voucher 3 hari 2 malam di Cikgu Mary. Okey, tahniah abang. Okey. Jadi untuk pengetahuan korang, bukan aku atau Reda yang pilih. Ini adalah pilihan dari CEO sendiri. Dia dah tengok buat penilaian semalam. Aku pesan kat dia, nama aku dengan Reda dikecualikan. Jadi inilah yang dia bagi kat aku tadi. Alright. Yang kelima, sama juga, voucher 3 hari 2 malam di Cikgu Mary juga. Tent terpaling berlampu, tempat kelima, tapak 13. Siapa dapat 13 tu? Mother with Nature. Okey. Tahniah. Terima kasih. Ni Mosquito Lamp Nature Hide, sumbangan dari Camp Guru harga berapa kat situ? Bagi tahu je. 100. Tapi dia murah lagi pada kipas tu. Kipas tu tadi 100.5. Okey. Yang ini untuk tempat keempat dan ketiga akan mendapat lampu Mosquito Lamp ni dari Camp Guru. Jenama Nature Hide lah. Keempat, tapak 26. Tapak 26. Sudah. 26 ni rest camp ni. Yalah, kamu buat cemas pula. Aduh. Ya. Okey. Seterusnya. Okey, ni dia dah masuk top 3 lah. Untuk tempat ketiga, Southern Regional Gathering 2025, tent terpaling berlampu. Kita set tak lampu, korang set tak cantik, siapa suruh? Okey, tempat ketiga, tapak 8. Dia dah tengok sama dia dah. Ya tu. Kak Zainab. Tanya bang. Ambil hadiah dengan atlet. Top 2 dia dapat lampu lah. Sebab tadi cakap kan dia kipas ni lagi mahal daripada lampu. Jadi dia jadi hadiah nombor 2 lah. Kan? Berapa? Ada? 4,000. Oh, 4,000 tu. Okey, top 2 akan dapat kipas lah. Ada yang samalah nombor 2, nombor 1 ni.
Tent terpaling berlampu tapak 24. Siapa dah buat 24 ni? Dia dah blur lah tapak kita. Yelah kau lah Fik main sini. Dia ya ke? Aku dah tengok kemah dia pula. Okey, tahniah Fik, tahniah. So of course lah nombor 1 dia. Walaupun Nadia sama, dia title tetap nombor 1 tu yang mahal tu. Okey, kita rasa dah tahu kot. Aku pun dah tengok pada dia sampai-sampai tu, aku dah tahu dah dia ni memang menang lah. Memang dia menang lah, serius. Memang aku tahu dia menang lah. Tapi CEO yang bagi, bukan aku yang cakap kat CEO dia menang. Tapi dia memang dia sangat support kita lah. Sebab kita pun baru tengok video dia tu tadi. Dia lagi nak sambung balik video ni. Jadi aku tak perlu bagi tahu nama lah. Aku tak bagi tahu nama lah. Pandai-pandai lah datang ke depan ambil hadiah. Pandai-pandai datang ke depan ambil hadiah. Bagilah announce. Okey, nombor 1 Sultan Legend Gathering 2025 tent terpaling berlampu AE Camping and Fishing. Okey, tahniah. Terima kasih. Alhamdulillah guys, ada manis-manis. So tent kita orang jadi pemenang kepada pertandingan, bukan pertandingan lah. Diorang saja je buat benda tu untuk apa, nak memeriahkan suasana. So kita dapatlah sebab tema kali ni tema lampu yang paling meriah. So kita dianugerahkan sebagai tent dengan lampu yang paling meriah. Dia ada 6 tent. 6 tent. 2 tu 6 dengan 5 dapat voucher camping dekat Cikgu Mary ni. Lepas tu 6, 5, 4, 3 dapat lampu mosquito lamp. So yang nombor 2 nombor 1 sama. Okay, sama je. So ni hadiah dia, kita dapat kipas brand Kangaroo. So malam ni boleh terus pakai. Okay. So sekarang ni saya nak tidur. Kita orang semua nak tidur. Dah lewat malam. Dah penat, tadi dah happy-happy kat tengah tu, ada karaoke nyanyi apa semua. Memang kita orang tak tunjuk sangat lah. Kenapa? Kerana lagu-lagu ni kena copyright nanti kan. So sekarang ni waktu kita tidur. Esok pula hari ketiga tak ada apa-apa aktiviti. Memang schedule pun tak ada. Kita orang pun tak ada apa-apa aktiviti sangat. Mungkin kita orang besok kemas-kemas balik sebab takut hujan pula kan. Okay. So kita tidurlah dulu, okay? Goodbye guys. Selamat malam. Allahu Akbar. Bismillah. Alright guys, dah hari yang ketiga, Alhamdulillah. Maka tamatlah kita punya Southern Regional by NOCM. Okay, cuba dekat sikit, takut suara tak dengar tu. Alright, so kita pun dah berkemas. So pagi ni memang tak ada apa-apa aktiviti. Memang tinggal nak kemas-kemas je. So ramai kebas-kebas saya pun dah bungkus awal. Cuba korang tengok keliling. Semua dah bungkus awal dah. Nampak? Semua pun dah bungkus awal. Okay, come. So kita orang pun dah nak settle habis. So tinggal tent je satu lagi tinggal ni. Maka bila saya cabut benda ni, maka tamatlah apa riwayat dia untuk hari ni. So pada korang semua, terima kasih banyak-banyak kerana telah menonton episod kali ni sampai habis. Okay, saya ucapkan jutaan terima kasih. Yang mana yang belum subscribe, pada korang yang belum subscribe, tolong subscribe guys. Macam biasalah, like, komen dan share tu lah. Okay. So di kesempatan ini juga saya nak mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak community Kemik kita pada kali ini, iaitu NOCM, atau utamanya kepada Cip Sam kita yang telah buat organize satu gathering yang well. Memang well. Sebenarnya Southern ni, Kemik ni dia bukannya yang jenis yang betul-betul proper punya ni tau, tapi dia boleh organize dengan baik.
dengan dia punya sampingan-sampingan aktiviti tu semua idea yang baru sampai tau, bukannya memang dia dah prepare tak. Dengan adanya manis-manis. Ya. Kampus dapat bawa balik hadiah. Sebab konsep dia cuma santai je semua kali ni kampus. Okey. So kesempatan ni juga kami semua nak ucapkan ribuan maaf lah kepada pihak penganjur, kepada pihak semua partisipan. Okey. Harap kalau ada apa silap dan salah dimaafkanlah, sebab kita tak akan terlepas daripada membuat kesilapan. Itulah lumrah manusia. Okey. So guys, pada korang teruskan support kami. Okey, tunggu video kami yang selanjutnya. Okey. Macam biasa, bersama menyatu dengan alam. Tengok ni. Oh. Api unggun mula Letaknya. menyala, angin malam tenang menyapa, gelak tawa bergema, tapi hati rasa hidup. Bukan sedih, cuma terharu. Kenangan ini terlalu syadu. Dari jauh kita bertemu tanpa janji, tapi bersatu. We belong together.